isteri besar yang haram ni ataupun Nizar jadi isteri besar. Saya melawak dengan apa ni, apa dia panggil, ya mari yang hadir dengar. Saya kata hakim-hakim ni kira-kira tak boleh pakai. Ini hakim-hakim macam terpiramid. Abdul Wahab, Abdul Wahub, Abdul Wahid. 3 Abdul. Jadi, rupanya itu salah. Saya dituduh telah mencemarkan kredibiliti hakim. Saya tengok balik kes tu. Nasib baik tak ada nama Abdul. Kalau tak ada jalan baik. Itu 3 kes tu tak ada nama Abdul. Ya itu pun. Hukum negara nak buat laporan dekat Peguam. Balik Peguam ambil tindakan terhadap saya. Saya kata tak apa. No problem. Saya akan lawan mereka habis-habis. Ya. Dia ambil tindakan. Nak tutup ke Malaysia ni. Tutup. Tak ada besar. Dia ingat rezeki itu tangan dia. Tak. Rezeki di tangan Allah SWT. Saya dah semak dah pegawai yang saya tu. Saya dah tahu dah tembelang dia apa. Pegawai yang saya suka tu saya dah tahu tembelang dia. Berapa isteri dia ada. Rumah dia ada. Dia lapor saya dekat juga. Baik. Saya lapor dekat SPRF. Tengok dia jawab. Tak boleh jawab. Main yang ketua muda main. Ya. Jadi kami tu secara dia tekan. Biasa. Tadi akan tekan lagi pemimpin di peringkat negeri, peringkat Sabah. Jangan kita takut dan selagi mana kita berjuang di atas landasan kebenaran dan keadilan, kita tidak ada perkara yang boleh menakutkan. Itu jelas. Jangan kita kuatkan. Dan tekan macam mana, yakinlah bahawa yang ada kekuasaan itu bukan UMNO bahasa Nasib. Yang ada kekuasaan itu adalah Allah SWT. Dia yang akan tentukan. Dia yang akan pastikan. Kita lawan terus. Sebenarnya yang disebut dalam Al-Quran, وَقُلْ يَفْعَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ. Bekerjalah kita. Allah dan Rasul akan bilang. Sebab kita kena kerja keras. Dan kita akan lawan mereka. Besok, kita akan buat laporan polis. Seluruh negara. Ada di Kelantan, Sabah, Sarawak. Laporan polis terhadap kawan kita, Saiful Bukhari. Dia masuk juga. Ya, itu dah tengah tunggu tu. Oi, Alif. Wah, payah. Tak tahu dia pakai siling ke pakai apa letak. Kawan saya dulu pernah buat. Letak siling, tak tahu lah. Dia kata, jadi dia pergi sekolah nampak Alif. Dia kata keluar dia pakai tipu. Dia dalam diam ada hubungan sulit pula dengan pendakwa lain. Parah, ya. Saya difahamkan orang kuasa di Kedah beritahu. Dia ada affair dengan salah seorang pegawai undang-undang di Kedah. Patut kahwin 17-11 Julai lalu. Tapi diputuskan. Tak jadi kahwin. Saya ingat balik. Kes yang dulu. Ada seorang nama Aliza. Ingat. Dia kena tangkap kawat. Dia bertidur juga. Tak apa. Yang ini ada hubungan sulit juga. Macam sama skrip. Semua yang ini belum kena tangkap lah. Tapi pendakwa raya Peguam Negara tak boleh nabi. Sebab dia dah digugurkan. Kita tanya kenapa gugur. Mesti ada hal. Betul tak? Kenapa? Sekarang saya dapat maklumat lagi pula. Para ini sedang dipaksa untuk berhenti dan keluar terus daripada jabatan Peguam Negara. Maknanya berhenti saja pegawai kerajaan. Memalukan komen. Memalukan kerajaan UMNO Bahasa Nasional. Tapi ini yang saya sebut sebagai ketentuan dan perancangan Allah SWT. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ini kubala apa yang sebut ayat. Allah rancang, mereka rancang, Allah rancang. Tapi perancangan Allah itu lebih baik. Ini yang berlaku sekarang. Ya, hubungan sulit. Baik. 9 hari bulan hari Isnin nanti, kes akan dibicarakan. Kapal Singh masuk satu permohonan. Dia masuk permohonan, dia kata, seluruhan pendakwaan ini harus berhenti. Tak jawab. Yang kedua, pertuduhan mesti digugurkan. Sebab apa? Sebab ada dokumen-dokumen sulit, rahsia rasmi kerajaan, yang mana telah sampai ke tangan saya. Dalam undang-undang, kalau saya berbuat apa, saya tak boleh ada hubungan cinta dengan saya dengan apa. Terjadi juga. Apatah lagi pendakwa lain, dia pula ada hubungan sulit dengan pengadu. Mestilah dia, waktu dia, ya,
Dia lebih-lebih tu dia cerita. Dia punya kini. Ini dia tunjukkan ni. Segala macam. Saya tahu semua. Ini tak boleh berlaku. Ambil. Dan kita buat laporan polis. Datuk Seri Anwar buat hari Senin yang lalu, 2008. Besok, kita buat seluruh negara. Saya nak beritahu kepada kawan-kawan, kalau yang mana nak buat laporan polis pada besok, usul bulan, beritahu kepada Saudara Zabidi, Ketua MK Negeri, saya akan hantar salinan contoh laporan polis. Buatlah seluruh Johor, ni tak ada masalah. Kumpullah 100-200. Kita beri tekanan kepada pendakwa raya dan keseluruhan pertuduhan itu supaya digugurkan.